Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil mu'arrifati. Bermula ini itu fasal pada menyatakan ta'rif. Mu'arrifun ala salasatin kusim haddin wa rasmiyin wa lafdiyin ulim. Bermula ta'rif atas 3 bagian, itu dibagi akan dia ta'rif. Mana-mana 3 bagian, had dan rasam dan lafdi. Yang dimaklum akan dia lafdi. Fal haddu bil jinsi wa faslin waqa'a war rasmu bil jinsi wa khassatin ma'a. Maka bermula ta'rif had dengan jenis dan dengan fasal, itu terjadi ia ta'rif. Dan bermula ta'rif rasam itu dengan jenis dan khassah, hal keadaannya jenis dan khassah itu yang berkumpul keduanya. Wa naqisul haddi bi faslin aw ma'a jinsin ba'idin la qaribin waqa'a. Dan bermula had naqis dengan fasal saja atau beserta jenis yang ba'id, tidak dengan jenis yang qarib, itu terjadi ia had naqis. Wa naqisur rasmi bi khassatin faqat au ma'a jinsin ab'adin kadir tabat. Dan bermula rasam naqis itu dengan khassah saja atau beserta jenis yang jauh yang sungguh terikat ia jenis. Wa ma bilafdiyin ladaihim syuhira tabdilul lafdi biradifin asyhara. Dan bermula barang dengan lafaz di sisi mereka itu dimasyhurkan akan dia barang, itu menggantikan lafaz dengan yang muradif, yang lebih masyhur ia muradif. Wa syartu kullin ayyura muttarida munakisa wa sahiran la ab'ada. Dan bermula syarat tiap-tiap ta'rif itu bahwa dilihat akan dia ta'rif akan muttarid, maksudnya mencegah masuk afrad selain mu'arraf, dan akan munakis, maksudnya memasukkan semua afrad mu'arraf, dan akan yang zahir, tidak yang jauh. Wala musawiyan wala tajawuzan bila qarinatin biha tuhurrisa. Dan tidak akan yang menyamai mu'arraf dan tidak akan majas dengan tiada qarinah yang dipelihara dengannya qarinah. Wala bima yudara bimahdudin wala mustarikin minal qarinati khala. Dan tidak dengan barang yang diketahui akan dianya barang dengan mu'arraf, dan tidak dengan mustarak yang sunyi ia mustarak daripada qarinah. Wa indahum min jumlatil mardudi an tadkhulal ahqamu fil hududi. Dan di sisi mereka itu pakar mantiq, sebahagian dari jumlah yang ditolak itu bahwa masuklah segala hukum dalam semua ta'rif had. Wala yajuzu fil hududi zikru au wa jaizun fir rasmi fadri marawau. Dan tidak bolehlah pada semua ta'rif had itu menyebutkan au yang bermakna ragu, dan bolehlah dan bermula menyebutkan au itu boleh ia menyebut au pada ta'rif rasam. Maka ketahui olehmu akan barang yang merawi oleh mereka pakar mantiq. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.